Top 10 favourite movie aku of all time. Tapi video kali ni part 1 dulu. Kita cover nombor 10 sampai nombor 6. Dan kalau ada universe yang aku nak letak sekali dalam list ni, aku akan letak. So maksudnya dia bukan hanya movie, universe pun aku akan selit sekali. Nombor 10 kita ada Transformers 1. Walaupun kartun, seriously ini adalah movie Transformers paling best pernah aku tengok. Mungkin ramai kata Transformers Mark Wahlberg tak berapa nak best, tapi aku minat je kebanyakan ataupun almost semua movie Transformers yang real life action. Tapi Transformers 1 ni, dia punya best dia tu, oish, another level. So pasal tu Transformers 1 aku letak nombor 10. Nombor 9, Limitless. Mengisahkan tentang seorang lelaki yang dapat satu barang terlarang. Bila dia consume, memang sel-sel otak dia berhubung gila babeng lah. Dia punya fokus improve, dia punya kerja jadi tip-top. Memang dia jadi macam genius terus sebab dia boleh guna semua sel ataupun function ataupun fully menggunakan kepala otak dia. Tapi walaupun dapat banyak benda positif bila consume barang terlarang tu, ada juga benda negatif yang datang. Seriously movie ni wow, cumanya dia tahun 2011 punya movie lah. Tapi seriously aku suka Limitless ni. Nombor 8, The Whole Universe of Marvel Cinematic Universe, MCU. Kalau aku boleh pilih certain movie yang mana memang aku suka dalam MCU ni, mungkin aku akan pilih Guardians of the Galaxy 1, 2, 3 and then Avengers Infinity War dan juga Endgame. Tapi sebenarnya banyak lagi yang best, macam Captain America Winter Soldier, bukan Brave New World Civil War pun best juga. Aku suka Thor yang first. Tapi untuk kali ni kita letak The Whole Universe dekat nombor 8. Nombor 7, The Whole Franchise ataupun The Whole Series of Planet of the Apes. Daripada Rise, Dawn yang trilogi tu. Lepas tu yang latest ni Kingdom of the Planet of the Apes. Seriously, 4 movie ni bagi aku best gila. Aku rasa ini antara movie yang agak epic pernah aku tengok. Walaupun watak utama dia beruk, tapi still epic weh. Aku tak tahulah, aku just rasa macam enjoy gila dengan adventure yang ada dalam Planet of the Apes punya trilogi dan juga Kingdom of the Planet of the Apes. Dan yang keenam, series ataupun franchise Now You See Me. Yang ni kalau korang pernah tengok, korang akan faham lah. Dia punya sequence, dia punya magic, dia punya taktik, dia punya strategi, dia punya trik. Memang mind blown. Dan tak silap aku, tahun ni kan tahun depan kita dapat Now You See Me yang baru kan. Tak sabar aku. So stay tune untuk video part 2. Aku punya favourite movie of all time, nombor 5 sampai nombor 1.